tak beriman ya, tapi tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mengasihi bagi saudaranya sebagaimana dia mengasihi bagi dirinya sendiri. Jadi di situ menunjukkan kata la yu'minu ahadukum itu bukan membawa maksud langsung tak beriman. Tidak. Sebab kalau tak beriman ni iman lawan dia kufur kan. Bukan begitu. Sebab itu dalam pengajian hadis bukan kita boleh baca hadis secara literalnya. Betul. Kadang-kadang ada orang dia ambil hadis terus istimbat. Betul. Terus mengguna pakai hadis tersebut, terus kata hamo ni tak beriman kufur ni. Begitu. Bahaya. Sebab tu perbincangan seumpama ini tentang hadis untuk kita fiqhul hadis, bukan sekadar belajar hadis tapi kita nak memahami hadis Nabi SAW dalam konteks yang sebenarnya. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana usaha mesti dilakukan secara berterusan dalam hidup kita. Betul. Untuk kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Kerana memang itu tanggungjawab kita dan juga usaha kita itu insya-Allah mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah Taala dan juga kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Terima kasih Datuk. Kalau kita tengok ini pengajaran yang sangat penting para penonton sekalian. Kalau kita baca dah hadis lepas ni la yu'minu ahadukum, ianya tak semestinya membawa maksud tidak beriman. Seperti mana yang disebutkan oleh Datuk tadi, iaitu tidak sempurna imannya. Jadi, saya nak tanya sikit soalan ni Datuk. Kalau kita tengok tadi dia sebutkan hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Rasulullah kata sehingga aku jadi orang yang paling dicintainya melebihi ibu ayahnya sendiri. Kenapa seorang tu perlu mencintai Rasulullah lebih daripada ibu ayah dia? Soalan Datuk. Baik, terima kasih. Dia ibu ayah ni sememangnya orang yang paling dekat dengan kita. Kecintaan kita kepada ibu ayah ni satu perkara fitrah. Tetapi dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sebenarnya melebihi ibu ayah kita. Itu. Tapi harus diingat juga kadang-kadang orang dia bukan apply pada Nabi saja. Dia apply kepada orang lain. Guru dia contohnya lebih lagi dicintai daripada mak ayah sendiri. Betul. Kadang-kadang kita kena lihat juga kecintaan pada Allah dan Rasul itu sebenarnya kecintaan yang mutlak. Begitu juga ketaatan yang mutlak. Sebab itu bab kecintaan ini sebenarnya kalau kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Maknanya tak sempurna iman sehinggalah kita mencintai Rasulullah melebihi bapa kita. Kecintaan pada bapa ni merupakan atas ijlal, atas ta'zim. Sebab dia merupakan bapa kita. Kita kehormat dia, kita kena cinta dia. Dalam hadis ni sebut bapa, ada orang kata bapa sejaga. Bukan. Kan? Dia sebut bapa itu bermaksud kedua-duanya ibu dan bapa. Itulah kaedah bahasa Arab lah. Jadi kecintaan kita kepada bapa ni sebagai penghormatan kita kepada mereka yang bersusah payah kepada kita, yang melahirkan kita dan sebagainya. Manakala waladih, anak. Kecintaan pada anak ni juga kecintaan juga dalam soal belas kasihan, rahmat, kasih sayang kepada anak-anak ni kan. Tetapi dalam kesemua kasih sayang itu kita kena mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dengan Rasulullah kita mendapat hidayah. Masya-Allah. Itu yang penting tu. Betul. Sebab hidayah itulah yang membawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi kalaulah contohnya mak ayah kita menyuruh buat satu yang bercanggah dengan apa Nabi suruh, maka ini kena utamakan Nabi. Betul. Sebab cinta Nabi ni membawa kepada ketaatan. Cinta kepada mak ayah ni taat dalam perkara-perkara ma'ruf. La ta'ah li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam melakukan maksiat. Kalau mak ayah suruh maksiat tak boleh. Contohlah, saya nak sebut contohlah. Pada masa lagi. Sikit lagi. Sebab ada seorang pelajar pernah berjumpa saya. Dia kata, dia kalau sekali tu dia tak balik kampung tau waktu cuti. Cuti semester belajar universiti ni lah. Yang pastinya bukan pelajar UPM lah. Dia dia tak balik kampung. Saya tanya dia sebab apa tak balik kampung. Orang lain semua balik kampung. Dia kata dia susah hati. Sebab dia balik kampung, berjumpa mak ayah dia, mak dia terutama, mak dia akan ajak pergi makan kenduri.
Saya kata apa masalah hajat orang penuh? Betul, betul, Itu betul. satu benda yang baik. Betul.